Hai semua, selamat datang. Cuba anda bayangkan situasi ni kejap. Ya, satu senario yang agak mengejutkan lah sebenarnya. Kan, anda pergi ke stesen minyak pagi tadi, isi minyak kereta macam biasa untuk pergi kerja. Tapi rupa-rupanya bekalan petrol yang anda pam masuk tu, ia bergantung semata-mata pada satu panggilan telefon. Betul. Dan bukan panggilan biasa tau. Panggilan antara dua pemimpin negara. Ya, di seberang dunia sana, di zon konflik yang sejauh beribu-ribu kilometer dari kita. Kedengarannya macam babak cemas dalam filem aksi politik antarabangsa kan? Sangat dramatik. Tapi, itulah hakikat realiti dunia kita hari ini. Tepat sekali. Jadi hari ini, dalam sesi kupasan mendalam kita nak rungkai satu topik yang sangat mendesak. Kita ada himpunan sumber yang membincangkan tentang kenyataan terkini Perdana Menteri. Mengenai krisis yang tak ramai sedar. Yang tengah viral sekarang ni. Betul, yang tengah hangat diperkatakan kat media sosial itulah. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya rasa sangat penting untuk kita tetapkan konteks perbincangan hari ini untuk anda semua. Ya, silakan. Fokus kita hari ini sama sekali bukan pasal politik. Bukan pasal sentimen atau retorik parti. Berdasarkan sumber yang kita ada ni, misi kita adalah untuk faham satu mekanik yang jauh lebih besar. Maksudnya dari segi gambaran makro lah ni. Tepat. Kita nak tengok macam mana diplomasi antarabangsa ni bagi kesan langsung dan pantas kepada kestabilan ekonomi kita. Terutamanya keselamatan bekalan tenaga untuk anda sebagai pengguna kat rumah. Ya, sebab ini pasal kelangsungan urat nadi negara kita kan. Okey, mari kita mula dengan gambaran besar. Okey, jom. Sumber kita menyoroti ketegangan geopolitik yang makin memuncak kat negara-negara teluk sekarang ni. Dan apa yang buat keadaan ni jadi sangat kritikal untuk kita kat Malaysia ialah ia bagi kesan langsung pada rantaian bekalan global. Terutamanya keselamatan kapal-kapal milik kita sendirilah. Sebab begini tau, bila kita baca berita pasal pergolakan kat rantau teluk ni kan, kecenderungan kita akan rasa macam, alah, tu masalah negara luar. Tak ada kaitan pun dengan kita nak pergi kerja hari-hari. Betul, rasa macam benda tu jauh sangat kan? Ya, tapi geografi dunia ni berkata sebaliknya. Rantau teluk tu, khususnya Teluk Hormuz, dia bukan laut biasa tau. Ia adalah satu kita panggil titik sempit. Oh, macam choke point. Choke point maritim yang paling kritikal kat dunia. Sangat sempit. Dan sebahagian besar bekalan minyak mentah dunia mesti lalu kat situ setiap hari. Jadi, kalau ada ancaman keselamatan kat situ, macam risiko serangan atau perang, terus seluruh kawasan tu bertukar jadi zon risiko tinggi. Syarikat insurans pula, diorang akan naikkan premium sampai tahap tak masuk akal. Oh, wow. Lepas tu apa jadi kat kapal-kapal ni? Yang lebih teruk, kapal-kapal ni semua akan diarahkan untuk berhenti bergerak, berlabuh dan jangan ke mana-mana. Akibatnya, seluruh sistem logistik laut dunia lumpuh. Macam jalan raya besar yang kena sekat sepenuhnya lah ni. Tepat sekali. Kesesakan lalu lintas tapi versi kapal gergasi di tengah laut. Okey, kat sinilah cerita ni mula jadi sangat menarik. Berdasarkan butiran sumber kita, kapal-kapal gergasi dari Malaysia, termasuk aset milik Petronas, dilaporkan tersangkut dalam kesesakan penuh risiko ni. Tersadai kat Teluk Hormuz. Tapi Malaysia ada satu kelebihan yang agak unik kat sini. Perdana Menteri, dia tak guna saluran surat menyurat atau birokrasi biasa yang mungkin kena lalui puluhan jabatan dan ambil masa berminggu-minggu. Betul. Kalau tunggu surat memang lambat lah. Ya. Jadi, beliau terus angkat telefon dan hubungi Presiden Iran secara langsung. Malah, sumber tegaskan yang Perdana Menteri siap beritahu dia ada rekod panggilan tu. Perincian pasal rekod panggilan tu sebenarnya dia ada makna tersirat tau. Oh ya? Macam mana tu? Sebab dalam iklim masa kini, orang mudah sangat nak lemparkan keraguan kan? Sikit-sikit nak pertikai. Jadi dengan menyatakan adanya rekod fizikal panggilan tu, ia secara automatik tutup pintu kepada sebarang spekulasi politik. Faham. Maksudnya tak payah nak berdebat panjang, bukti dah ada. Kat sini, kalau kita tengok dari sudut orang biasa macam kita, takkanlah diplomasi dunia ni semudah, saya kenal awak, jadi awak tolong saya. Macam tu ke? Nampak macam tu kan? Yelah, adakah kita sekadar bergantung pada nasib baik atau ihsan pemimpin luar masa krisis,
Kalau saya boleh bagi analogi, macam kita terperangkap dalam jam teruk. Okey, teruskan. Tapi kita tiba-tiba ada pas VIP yang bagi kita kebenaran untuk lalu ikut lorong kecemasan. Adakah panggilan telefon tu macam kod akses VIP club tu? Analogi klub eksklusif dan pas VIP tu memang ngam sangat untuk kita visualisekan situasi ni. Tapi jawapannya, ia sama sekali bukan nasib tau. Dan bukan ihsan secara tiba-tiba. Habis tu? Hubungan baik yang Malaysia kekalkan dengan negara-negara Teluk dan khususnya dengan Iran ni, ia adalah satu pelaburan diplomatik jangka panjang. Oh, maksudnya kita dah bina networking ni lama dah. Betul. Dalam hal antarabangsa, anda tak boleh ketuk pintu negara orang dan tiba-tiba minta layanan istimewa pada hari pertama anda ada masalah. Mesti diorang pun pelik. Kau ni siapa tiba-tiba nak minta tolong kan? Tepat. Jadi kelebihan Malaysia ni, ia bertindak macam satu polisi insurans diplomatik yang premium. Masa negara lain beratur panjang kat luar kelab sebab tak ada keahlian, dasar luar kita membolehkan pemimpin tertinggi guna kod akses tadi. Wow, untuk lindungi aset strategik kita dengan pantas. Ya, itulah kuasa diplomasi yang sebenar. Okey, jadi kelulusan secara diplomatik tu dah dapat. Dan kalau rujuk sumber kita, Perdana Menteri minta laluan khas tu dengan menyebut, dan saya petik, mewakili rakyat saya di Malaysia. Ya. On behalf of my people in Malaysia. Dan Presiden Iran pula respon dengan panggilan yang sangat akrab, iaitu Brother Anwar. Lalu dia segera luluskan pelepasan kapal-kapal kita. Tapi kat sinilah saya nak jadi peguam bela sikit. Okey, silakan. Nak cabar naratif ni sikit kan? Ya, sebab kelulusan lisan antara dua pemimpin tertinggi dalam bilik berhawa dingin tu satu benda yang mudah. Tapi realiti kat tengah laut tu, Itu cerita lain. kan kita bercakap pasal satu kawasan laut yang sempit, penuh dengan ribuan kapal kargo dan kapal minyak yang lain. Adakah semudah tu nak arahkan satu kapal besar potong barisan kapal-kapal lain? Itu memang Maksud saya, bukankah tu satu mimpi ngeri logistik? sangat tepat. Anda sentuh satu titik peralihan yang sangat kritikal, jarak antara arahan lisan seorang presiden dengan pergerakan fizikal sebuah kapal tangki seberat 300,000 tan di lautan. Ia adalah jurang operasi yang sangat luas. 300,000 tan. Itu bukan biasa-biasa. Ya, berat tu. Anda tak boleh sekadar tekan brek, mengundur atau pusing steering kapal tu macam bawa kereta biasa kat jalan raya. Betul. Mesti lambat pergerakan dia kan? Kapal gergasi macam ni perlukan radius pusingan beberapa batu nautika tau. Hanya untuk ubah haluan sedikit je pun. Kalau macam tu, macam mana pihak berkuasa kat sana laksanakan perkara ni secara realitinya? Okey, dalam situasi krisis macam ni, kapal kita bukan sekadar mencelah masuk atau potong balisan macam tu je. Bila arahan tinggi turun, pihak maritim dan pengawal pantai Iran terpaksa bekerja keras. Maksudnya, dorang kena clearkan jalan lah. Mereka kena cipta apa yang kita panggil sebagai satu shadow corridor atau shadow corridor. Oh, shadow corridor. Macam mana dia berfungsi tu? Pasukan kawalan trafik terpaksa hubungi ribuan kapal lain kat situ pakai radio. Arahkan diorang, tahan sauh, berganjak sikit beberapa darjah. Wow, hanya untuk bagi laluan. Ya, hanya untuk kosongkan satu laluan yang betul-betul lurus dan selamat supaya kapal Petronas kita boleh keluar dari zon risiko tinggi itu perlahan-lahan. Ia perlukan penyelarasan radar dan radio yang sangat rumit dan tegang. Bayangkan proses tu pun saya dah rasa penat. Tapi yang paling melegakan, sumber kita sahkan operasi logistik yang susah ni berjaya. Syukur kan? Ya, sebuah kapal gergasi Petronas tu dilaporkan dah pun selamat dan kini hampir tiba kat Pengerang untuk proses pendapisan minyak. Kapal-kapal lain pun dah mula keluar dari Teluk Hormuz. Hasil akhirnya, bekalan tenaga harian anda terus terjamin. Betul. Dan kejayaan ni, satu benda yang sangat besar. Bawa balik kapal ratusan juta ringgit penuh dengan minyak, rentas zon perang. Kalau tersangkut lama, kita mesti rasa efek dia kat stesen minyak. Ya, kilang pendapisan tergendala, bekalan kat stesen minyak pun lambat sampai. Tapi kat sinilah datang ironinya yang buat saya garu kepala sikit. Bab kontroversi domestik tu kan? Masa kerajaan kita bertungkus lumus selesaikan krisis logistik antarabangsa, bawa minyak masuk ke negara kita untuk rakyat, tiba-tiba kita dihidangkan dengan berita palsu. Ya, desas-desus tular di media sosial. Tiba-tiba ada yang dakwa kerajaan tengah bawa minyak diesel kita keluar dan bagi kat Filipina.
Maksud saya, macam mana naratif macam ni boleh muncul masa kita tengah penat amankan bekalan kita sendiri? Itulah dia. Di sinilah kita nampak pertembungan antara kerumitan dunia maritim antarabangsa dengan pemahaman orang tempatan. Salah faham maklumat lah ni. Betul. Ia contoh klasik macam mana kalau kita tak faham struktur ekonomi zon antarabangsa, ia mudah melahirkan maklumat palsu. Dan benda ni sangat mudah dieksploitasi dengan tajuk-tajuk berita sensasi. Okey, jom. Kita bedah siasat fakta ni dari sumber. Isu ni bermula bila muncul nama sebuah syarikat dipanggil Vitol. Dan entah macam mana, ada pihak kaitkan Vitol ni dengan negeri Terengganu. Macam seolah-olah syarikat ni guna minyak kita untuk bagi kat negara luar. Ya, tapi fakta asas yang sumber kita tekankan dan kita wajib perbetulkan kat sini, Vitol tu bukan syarikat tempatan langsung. Langsung bukan. Vitol tu bukan milik Malaysia, bukan milik Terengganu dan semestinya bukan Petronas. Habis tu dia entiti apa? Vitol ni adalah salah satu syarikat perdagangan tenaga bebas yang terbesar kat dunia. Ia syarikat asing sepenuhnya. Okey, fakta nombor 1. Vitol syarikat asing. Seterusnya, Vitol ni dapat kelulusan operasi kat fasiliti pengerang dan syarikat asing ni dia memang ada perjanjian dengan pihak luar untuk jual minyak ke Filipina. Ya, tapi untuk faham kenapa diorang ada kat pengerang, kita kena faham dulu fungsi sebenar pengerang tu. Boleh terangkan tak? Sebab bila dengan nama pengerang, secara automatik kepala kita fikir, oh ni kan Johor, tempat kita. Jadi semua kat dalam tu hak milik rakyat Malaysia. Itulah yang dipanggil cognitive bias atau kecenderungan mental kita. Kita sangat teritorial. Kita rasa kalau benda tu ke atas tanah kita, ia hak kita. Betul, fitrah manusia kan? Tapi dalam ekonomi terbuka, pengerang tu tak sekadar tangki simpanan biasa. Ia dibangunkan sebagai satu hub transit serantau. Konsep dia macam KLIA. KLIA, lapangan terbang tu. Ya. Bila anda jalan kat ruang transit KLIA, anda nampak, penumpang dari Eropah kan? Diorang transit kat Malaysia kejap sebelum sambung terbang pergi Australia. Oh, okey, faham. Adakah beg bagasi milik orang Eropah tu tiba-tiba jadi hak milik kerajaan Malaysia semata-mata sebab beg tu diletakkan atas lantai KLIA? Gila apa? Sudah tentu tidak. Itu cuma persinggahan je. Tepat sekali. Konsep yang sama terpakai untuk minyak Vitol ni kat Pengarang. Syarikat asing ni, sekadar menyewa ruang tangki komersial kita dan itu bagi pendapatan kat negara kita tau. Dari segi sewa dan servis. Oh, maksudnya kalau nak bagi analogi mudah untuk pendengar, ia macam kawan kita tumpang letak barang dalam but kereta kita kejap. Ya, betul tu. Dia tumpang sebelum dia hantar barang tu ke rumah orang lain, tapi tiba-tiba orang kampung nampak, diorang tuduh kita bagi barang kita sendiri secara percuma. Analogi tu sangat on point. Mereka bawa minyak dari negara luar, simpan kat zon bebas cukai kita, lepas tu muat masuk kapal balik untuk dihantar ke pembeli mereka kat Filipina. Jadi, nak tegaskan, dari sumber kita, Malaysia bukan beri minyak rakyat kita kepada Filipina. Bukan sama sekali. Apa yang kita buat, kita sekadar bagi pelepasan. Dan kita tak tahan pun kargo komersial yang memang sah milik pihak asing tu. Kita cuma hormati undang-undang zon transit antarabangsa. Ya, bayangkan kalau kerajaan tiba-tiba pandai-pandai pergi tahan kargo asing kat hub transit bebas tu. Apa jadi? Mesti pelabuh luar lari kan? Bukan setakat lari. Ia akan cetuskan krisis keyakinan antarabangsa yang teruk. Hub mega macam Pengerang tu akan hilang reputasi sebagai pusat perdagangan. Habislah perniagaan kita. Sangat bahaya tu. Kekeliruan ni semua berpunca sebab orang gagal nak bezakan antara rizab minyak untuk rakyat dengan operasi komersial pemindahan kargo asing. Betul. Dan sebab itulah penjelasan ni sangat penting untuk bersihkan salah faham tu. Penjelasan anda memang sangat mencerahkan. Sangat logik. Dan ini bawa kita kepada pesanan penutup daripada sumber kita hari ini. Ya, gesaan yang agak kuat dari pihak Perdana Menteri sendiri. Betul. Beliau menggesa supaya segala polemik dan bunyi bising tentang kontroversi palsu ni dihentikan segera. Gesaan ni bukan apa tau. Ia lahir dari satu realiti yang sangat mendesak sekarang ni. Kenapa mendesak sangat tu? Sebab kat luar sempadan kita tengah berhadapan dengan persekitaran ekonomi global yang tak menentu. Ada perang, ada rantaian bekalan yang terancam, sekatan ekonomi antarabangsa, macam-macam lah. Jadi kita tak patut buang masa bergaduh pasal benda remeh kan? Tepat sekali.
Fokus utama kita patut disalurkan sepenuhnya untuk bina balik infrastruktur, pelihara pertumbuhan ekonomi, kawal inflasi. Bukan dihabiskan untuk memadamkan kebakaran kabel angin kat media sosial yang tak ada asas pun. Setuju sangat. Kalau kita himpunkan semua titik-titik cerita kita hari ni, ia satu perjalanan yang sangat membuka minda tau. Ya, dari Timur Tengah sampai ke Pengerang. Kan, kita mula dengan satu krisis tulen yang bahaya kat Laut Timur Tengah, tempat di mana diplomasi kita diuji dan kita berjaya selamatkan kapal kita guna koridor bayangan logistik tu. Berjaya bawa balik hasil yang selamat. Tapi kelakarannya, bila kapal tu dah sampai depan pintu kita kat Pengerang, kita pula yang secara tak sengaja cipta krisis kita sendiri. Krisis persepsi yang tak pasal-pasal. Ya, akibat salah tafsir peranan kita sendiri sebagai penyedia hub transit dunia. Dan rentetan peristiwa ni sebenarnya dia tinggalkan anda dengan satu persoalan yang lebih dalam untuk kita semua renungkan. Apakah tu? Cuba anda bayangkan, dalam era maklumat pantas ni, kan, satu kekeliruan kecil pasal operasi syarikat asing boleh tiba-tiba meletup jadi kemarahan tahap nasional. Betul, orang kita cepat betul melenting sekarang ni. Jadi, cuba anda nilai sendiri. Berapa banyak masa, tenaga dan emosi awam yang kita labazirkan semata-mata nak melayan bunyi bising yang tak berasas macam ni. Banyak sangat dah tu rasanya. Bayangkan, kalau tenaga yang sama kita guna untuk marah kat media sosial tu, kita alihkan ke arah yang positif. Kita bincang cara untuk bina ekonomi, majukan industri, tingkatkan pendapatan kita kat pentas global. Alangkah bagusnya. Wah, itu satu hijrah yang sangat tajam dan provokatif untuk ditinggalkan kepada kita semua. Satu peringatan untuk kita tak terus melompat pada kesimpulan bila baca tajuk berita yang viral kan? Ya, sentiasa persoalkan cerita di sebalik tabir. Betul. Ingat balik pasal insurans diplomatik, koridor bayangan untuk kapal besar tu dan juga konsep ruang transit KLIA kat Pengerang. Baik, malangnya itu sajalah masa yang kita ada untuk kupasan mendalam kita pada hari ini. Ya, masa mencemburui kita. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang dah pinjamkan telinga, sudi menyelami isu diplomasi dan logistik dunia ni bersama kami. Kalau anda rasa perbincangan hari ini bagi nilai baharu untuk anda, pastikan anda klik butang like. Jangan simpan ilmu ni seorang diri tau. Betul. Kongsikan pautan ni dengan keluarga dan kawan-kawan dan kongsikan juga perspektif anda kat ruangan komen di bawah. Dan paling penting, jangan lupa untuk subscribe kepada saluran Malaysia News Today. Ya, subscribe supaya anda tak terlepas perbincangan padat macam ni lagi. Sebelum kita berpisah, ada apa-apa pesanan akhir? Jangan pernah berhenti bertanya kenapa dan macam mana setiap kali anda baca berita. Terima kasih semua dan jumpa lagi. Jaga diri dan sentiasa kekal ingin tahu. Terima kasih dan jumpa lagi di episod akan datang.